Apa beza Toyota Voxy 3rd Gen dengan Toyota Voxy 4th Gen? Sini kita orang compare. Dua-dua pakai enjin 2.0 Tapi untuk Voxy 4th Gen pakai enjin M20A. dan untuk Voxy 3rd Gen pakai enjin 3ZR. Jadi yang 4th Gen lagi perform better dari 3rd Gen. Dari segi torque, horsepower dan 0 ke 100. Alah, 1 saat je. Kalau main drag race ni confirm nanti kalah. Alah, dia tengok driver, bukan kereta. Dua 4th Gen ni nampak lagi clean dan futuristik. Dia siap datang dengan lampu depan sepet dengan lampu main blend dengan body. Belakang dia siap datang dengan lampu memanjang. 3rd Gen pula nampak basic tapi sporty dengan lampu depan sepet, atas bawah dan lampu belakang yang menegak. Voxy ni kan baby Bellfire. 4th Gen ni dia luas sikit daripada 3rd Gen. Dashboard depan lagi clean daripada 3rd Gen. Siap ada USB-C yang dedicated untuk passenger belakang. Dashboard 3rd Gen ni basic dan simple je lah. 3rd Gen ni ada USB-A je dekat depan, dekat belakang tak ada. Dan ada infotainment yang lagi besar daripada 3rd Gen. Tapi tak ada infotainment belakang macam 3rd Gen. Infotainment kecil berbanding 4th Gen. Infotainment depan kecil tak apa sebab dekat belakang pun ada. Dia ada center console, jadi kompartmen lebih banyak banding dengan 3rd Gen. Dan dia ada ruang yang luas dekat tengah sebab tak ada central console. Dan dia ada cup holder untuk orang depan. 4th Gen ni pun ada meja tengah, cuma tak ada meja makan je. Dan tak ada tempat sunglasses. 3rd Gen ni tak ada cup holder dekat bahagian aircon. Dia ada tempat sunglasses dengan meja makan. Kerusi belakang senang nak lipat. Tak payah pakai seat belt pun tak apa. Kerusi belakang ni kalau lipat kena pasang seat belt. 3rd Gen ni harga RM157,000 je. 4th Gen ni RM180,000 je. Jadi korang pilih yang mana? Voxy 3rd Gen ke Ke Voxy 4th Gen. sini kita orang pilihkan Dekat Prime Wheel Subang Jaya.